Yang keenam, menerusi bab ini Bukhari secara isyarat mengemukakan pandangannya berhubung dengan hukum perempuan berhaid berada di dalam masjid. Bagi beliau, perempuan berhaid boleh terus berada di dalam masjid dalam keadaan memelihara dirinya daripada mencemarkan masjid dengan darah haidnya. Boleh, tapi kena jaga molek lah. Lepas tu kalau salah tu apa basuh. Sebab orang lain juga hak kecing, salah terkecing tak, mana kan basuh, nak mana. Tak boleh kita kata ada kemungkinan dia terkecing, jadi tak boleh masuk dalam masjid. Ada kena hukum lagu tu? Ada kemungkinan dia kecil, tak? Misalnya kita kata tak, hanya ada juga ketika-ketika tu. Jadi ada kemungkinan jadi dia tak boleh masuk dalam masjid. Gitu. Siapa dia kata lagu tu? Tak ada. Kalau berlaku, basuhlah. Basuh. Gitu. Ni pun lagu tu. Ini kerana tidak tersebut di dalam mana-mana riwayat pun perintah atau peringatan Nabi SAW kepada perempuan tersebut agar keluar dari masjid apabila kedatangan haid. Tak ada. Cakap cari, tak ada. Tidak tersebut juga di dalam mana-mana hadis bahawa perempuan tersebut telah putus haid. Tak ada juga. Salah satu kaedah fiqh Bukhari ialah berpegang dengan umum hadis selagi tidak terdapat dalil yang mampu mengkhususkannya. Itu kaedah dia. Dia pegang dalil umum. Jadi hak ni umum tu, orang perempuan normal, biasa, muda, kira-kiranya bagi kotor. Umumnya Nabi tak ada pesan apa-apa. Kalau lah benda tu haram, salah Nabi tak royak, menjadi kesalahan. Tak kita kata Nabi bersalah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi cerita lewat daripada keperluan. Tu perlu dah tu, perempuan tu perlu. Bila-bila masa dia boleh mari kotor. Tak boleh pelambak nanti tua esok. Biarlah esok, biar tu ada esok perlu suara. Ada kah? Tak ada. Pesanan seumpama itu tidak ada. Selagi tak ada dalil yang boleh mengkhususkan. Gak nak khusus-khusus dalil ni hadis dia mari ni, dia kena sama kuat dengan hak ni. Mana ada? Tak boleh khusus. Hak lain kena kita ketepikan. Hak ni kena letak depan. Itu kaedahnya. Sebab apa hak ni kuat? Umum hadis bab ini menunjukkan perempuan berkenaan adalah perempuan biasa dan normal. Sebagai perempuan yang normal, semestinya ia berhaid. Itulah. Tidak terdapat pula kenyataan di dalam mana-mana riwayat yang menunjukkan ia keluar dari masjid dan menetap di lain ketika berhaid. Kalau ada, banyak dah lah ada hadis. Tak ada. Bukan dalam Bukhari ini saja tak ada, dalam kitab lain pun tak ada juga. Jadi ini yang guna tadi, kita kata tadi kaedah al-bara'atul asliyah, balik kepada kaedah asal. Harus, boleh. Selain hadis di atas, Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya juga berpegang dengan hadis Jabir, di mana di dalamnya Rasulullah SAW menyuruh Aisyah agar melakukan semua perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji selain bertawaf dan bersembahyang. Jelas dalam hadis Bukhari, dalam kita tahu orang yang ada berlaku. Aisyah ketika dia pergi buat kerja haji dengan Nabi SAW tu, dia mari kotor. Bila mari kotor sedih dia, jerit lah. Lepas tu Nabi SAW kata ke dia, tak apa, kamu buatlah ni lafaz dia. Aisyah kata di riwayat Jabir ni, maksud dia, Aisyah sampai ke Mekah dalam keadaan berhaid. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya agar melakukan semua perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji selain bertawaf dan bersembahyang. Tu hak selain, hak dikecualikan tu. Boleh buat belaka, kata dia. Orang haji hak lain-lain duk buat tu boleh kamu buat belaka, kecuali hak ni bertawaf dengan bersembahyang. Hak tu tak ada. Hadis riwayat Bukhari sahihnya, itu jatuh di dalam sahihnya, di dalam kitab ni lah.
Bukankah banyak sekali perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji selain bertawaf dan bersembahyang? Banyak lagi. Selain bertawaf dan bersembahyang tu, orang buat kerja haji tu buat banyak. Bukankah mereka membaca Al-Quran? Orang buat kerja haji kan baca Al-Quran, berzikir, bertalbiyah, melontar jamarat, masuk ke dalam masjid, berada di dalamnya, dan lain-lain. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji. Nabi kecuali kedua. Bermakna bolehlah dia. Kalau ada kata Aisyah ni duduk luar masjid, rakyat dah. Rakyat dah telah. Dia tak ada kata Aisyah sebab dia mari kotor dia tak boleh masuk dalam masjid, duduk luar masjid. Tak ada. Dia nak duduk mana? Dia terpencil seorang, nak duduk mana? Nyaya ke dia? Tak ada. Menunjukkan dia masuk sekali. Allah dah masuk ke masjid, baca Quran. Sebab tu Imam Bukhari kata perempuan mari kotor pun boleh baca Quran. Dia pegang dengan itu juga. Sebab Nabi kecualikan semaya tawaf, tak boleh. Sebab itu syarat kena suci. Masuk ke masjid tidak syarat suci. Kita tak ada air semaya, tak boleh masuk ke masjid. Boleh. Tapi nak semaya boleh, tak ada air semaya, tak boleh. Habis tu. Hak ni antara. Tapi tak terai juga. Tak ada kata orang perempuan mari pun boleh masuk dalam masjid. Tak ada lagu tu. Setara tu kalau ada. Setara tu pun kemah dah. Orang pegang balik kata tak boleh tu pun setara mana sangat dalil dia. Yang nak kata orang tak kemah, alik demo tu setara mana? Dia nak kemah sangat. Dah. Alik demo pun setara tadi ya. Tak ada juga hak terainya. Kalau ada hak terai boleh kira. Ni tengok. Hak ni dalam Bukhari sendiri ada. Tapi gitulah benda ni, kalau dah sudah biasa kita buat gitu kan gitu. Rasa tak sedap. Rasa tak sedap nak buat lagu lain tu lah. Rasa tak sedap. Kita biasa makan nasi, nak suruh makan roti 2-3 hari tak boleh, tak kenyang. Ada saya ngaji di Pakistan dulu 3 hari dia tak makan nasi, makan roti ketal lutut. Dia tu makan nasi jak kecil. Orang dia tak ada satu besar-besar, gagah makan roti tu. Nasi pula kalau dia makan tak kenyang, ketal lutut pula kalau dia makan nasi. Begitulah benda ni. Begitu. Kalau dah kita biasa cuba tukar. Zaman dulu ni orang tukar. Banyak tukar kan. Budak-budak suka burger zaman itu. Mana ada burger dah. Burger tak tolak dah. Ikut macam-macam. Tukar. Ada kelainan kan makanan tu. Lepas tu dah kita atas biasa ya. Kau ni atas biasa ya. Sugar mega besar tinggi, gagah perkasa, makan keju gitu. Jangan roti keju. Seragam apa dah. Tapi tu lah besar, gagah. Begitulah juga apabila kita tahu benda ni, nak ragu apa dia lagi. Secara rayaknya berapa, lemaknya berapa, zat kau ni berapa, vitamin kau ni berapa banyak ada. Setara rakyat lagu tu pun tak tak yakin lagi setara mana. Ni pun tulis dah. Dia kotak tu ni. Zat kau ni sebanyak ni, zat kau ni sebanyak ni. Tulis rakyat. Hak tu kita boleh yakin. Boleh yakin. Kenapa hak ni tak boleh? Tak boleh support. Kita letak depan. Kalau sebelum pada ni orang tak ayat kan? Sebelum pada ni mungkin tak jumpa. Dia kata orang perempuan tak boleh masuk, orang perempuan bagi kotor tak boleh masuk dalam masjid. Habis kan. Bafo apa dalil dia? Secara mana? Dia marah. Setara mana? Setara mana? Tapi tak boleh tanya dia dah marah. Tapi kalau mari sini tak apa. Memang terbuka. Tanya, royak dah ni. Sebelum tanya royak dah. Dalil ni setara mana, dalil ni setara mana? Apa pegangan ni? Tu je, tidak lebih daripada tu. Tidak lebih daripada tu. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahu gapo kan. Kita rasa lah ni hebat, rasa je. Hak ni banyak
zatnya banyak kebaikan, perasan aja sebenarnya. Tapi setengah-setengah orang dia tak sedap dia dengar lagu tu. Kita kata dia kata nak bebas lagu tu pula. Dah nak warna orang sudah berubah dah. Kita nak paksa budak pakai lapak tiket. Dia berakhir begol. Nak mana? Ikut dia. Sampai lah ni dah muka benda tu ada. Kalau tak ada tu lain cerita. Bukankah mereka membaca Al-Quran, berzikir, bertalbiyah dan seterusnya? Tidakkah perintah Nabi SAW ini berarti baginda membenarkan juga wanita yang berhaid masuk ke dalam masjid dan berada di dalamnya seperti orang-orang lain? Itulah maksudnya. Dia suruh bini dia buat belakang, orang haji lain buat, kecuali semaya dan tawaf. Bermakna orang lain buat tu dia boleh buat. Tapi kita, itulah kata dah. Hak kata perempuan boleh ngaji Quran dulu sudah pada. Kita tengok dululah perbincangan dulu. Boleh pegang, boleh ngaji, boleh baca, boleh belakang. Mengikut Imam Bukhari lah. Mengikut Imam Syafi'i tak boleh. Ya dah. Tak ada keliru. Tu dah. Tapi kalau Imam Bukhari boleh. Ikut. Apa bulan puasa? Bulan puasa baru ni. Hak kata tak boleh tu kat senyap. Nak ngaji tak boleh. Sedangkan amalan hak paling afdal baca Quran lebih daripada orang lain. Tak boleh nak buat apa. Tapi kalau kita pakai hak ni boleh. Kau tak boleh puasa tak boleh, memang semaya tak boleh. Ngaji Quran masih khilaf lagi. Masih khilaf. Kita ambil hak ni supaya orang lain kan. Kita duduk pakai mazhab Syafi'i. Banyak orang khilaf tak serupa dengan orang. Tapi kita tak perasan kita duduk khilaf dengan orang. Dah benar-benar khilaf. Banyak lagi tempat orang tak serupa. Walah banyak tempat orang tak serupa. Tapi kita tak serupa dengan orang, kita tak berasa pelik. Ada kalanya kita sorang dah. Orang tak serupa dengan orang, tapi kita tak apa. Memang pun kalau kita buat kajian tentang mazhab-mazhab dia setengah-setengah tu kan, macam tempat kita ni Syafi'i, dia sorang, orang lain semua kata lagu lain. Tapi kita tak ada apa-apa berasa, tak rasa pelik. Kita pergi ngaji luar negeri pokok dia suka sorang demo sekali ni kata ni. Pasal apa dia isyarat orang Malaysia ni Syafi'i kebanyakannya. Sekali ni demo sorang kata dia. Lagu lah gitu, sama guru kan. Hak ngaji dia tahulah. Soal hadis-hadis yang dengan terang melarang perempuan berhaid sama berada di dalam masjid yang dijadikan pegangan oleh sesetengah ulama, maka itu semuanya bagi Bukhari tidak mampu mengkhususkan hadis umum ini. Sama ada kerana ia tidak standing dengannya, atau tidak jelas, atau kerana adanya sebab-sebab lain yang memarjuhkannya. Memarjuhkannya itu mana? Melemahkannya, tak kuat, tak boleh pegang. Bagi Imam Bukhari, hak ni, hak dia lebih kemah lagi. Hak lain itu tak kuat. Tak kuat. Antara hadis yang menjadi pegangan golongan ulama yang mengharamkan perempuan berhaid berada di dalam masjid ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, baginda dikatakan bersabda. Dalam bracket itu dikatakan bersabda. Sebab dia tak kata pun lagu tu. Orang kata. Orang kata. Kalau hak terang setara ni boleh tengok sini. Kita mari dah setakat mana ada ni. Gapo dia Nabi kata, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Bermaksud sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk perempuan berhaid dan orang yang berjunub. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Tetapi hadis Aisyah ini tidak sahih. Ni hak paling kuat. Tak ada dah. Hak kita tahu dalam dunia ni, lebih kuat pada hak ni. Kalau hak terang dalam masalah ni. Tak ada. Tak saya cari. Jami, hak ni. Jami. Kalau hak terang, macam aku tidak halalkan perempuan yang berhaid. Terang kan? Tu terang tu.
Tak ada. Hak ni je paling kuat. Paling kuat dah ni setara ni. Hak paling kuat ni pun tidak sahih. Itu. Baik, kita tengok. Kerana di dalam isnadnya terdapat dua orang perawi yang dipertikaikan, iaitu Aflat bin Khalifah dan Jasrah binti Dijajah. Berhubung dengan Aflat, Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla dia berkata, Aflat tidak masyhur dan tidak juga dikenali sebagai perawi thiqah. Ibnu Hazm malah menganggap hadis ini sebagai hadis yang batil, hadis karut, kata dia. Jadi kita duduk bahas ni, kata hadis karut lah, hadis gitu gini, kena faham. Oh ya, dah sebelum pada ni takut terlupa. Hadis lain, sunnah lain. Kalau kita duduk bahas kata gini-gini, hadis bukan sunnah. Kalau sunnah tak boleh kata sunnah batil, tak boleh. Kita yang karutnya kalau tu tak. Tapi kalau hadis batil boleh. Hadis maudhu', hadis palsu boleh. Sunnah palsu tak ada. Sunnah ni hak tapis dah. Baru orang panggil sunnah. Jelas dah. Hak sabit sungguh. Imam Ahmad menganggap hadis ini dhaif kerana perawinya Aflat bin Khalifah adalah seorang yang majhul, tidak diketahui siapa. Tidak diketahui siapa, dia tak boleh kena kenal orang. Demikian kata Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnahnya. Al-Khattabi di dalam Ma'alimnya berkata, sekumpulan tokoh ulama hadis menganggap hadis ini dhaif. Kata mereka perawinya Aflat adalah seorang yang majhul dan hadisnya tidak boleh dijadikan hujah. Tak boleh nak buat hujah. Imam Bukhari sendiri menganggap hadis ini munkar dan dhaif. Selain itu Abdul Haq Al-Ishbili, Baihaqi dan Nawawi. Nawawi itu Imam Nawawi itulah, juga menganggapnya dhaif. Wah, dah ramai gini semua ni kata dhaif. Ni nak mana? Nak pegang kan? Tak boleh. Tak boleh. Tak lepas. Jasrah pula bagi Bukhari adalah seorang perawi yang banyak meriwayatkan perkara-perkara yang pelik di dalam hadis-hadisnya. Dialah perawi yang merupakan paksi, madar dalam periwayatan hadis ini. Gimana pun kalau tengok hadis hak terai larang perempuan mari kota duduk dalam masjid ni, mesti ada Jasrah ni. Mesti ada. Hak perempuan. Mesti ada. Mesti ada Jasrah ni. Gimana? Dia orang panggil madar bagi hadis ini. Paksi. Tak ada hadis ni, hadis semua ni kalau tak ada dia. Dia lah. Tak seorang perempuan yang dikatakan dhaif, tidak dikenali. Boleh kalau kita nak letak agama ni atas dia, nak pakai hak dia, tak boleh. Jasrah tidak terkenal sebagai perawi yang thiqah dan adil. Tidak ada seorang pun ulama mutaqaddimin yang boleh diterima tauthiknya, telah menthiqahkannya. Ini istilah lah. Mana dia kata orang ni bagus. Kalau kita orang biasa dia kata bagus, tak ada apa. Ni kena pakar-pakar dia ni. Tak ada seorang pun kata dia ni bagus, boleh pakar. Tak ada. Hafiz Ibn Hajar hanya mengatakan dia maqbulah. Muka perempuan kan ni Jasrah ni maqbulah. Hafiz Ibn Hajar tu bukan mutaqaddimin, mutaakhirin dah. Dia kata maqbulah. Seseorang perawi makbul menurut istilah Hafiz Ibn Hajar baru boleh diterima riwayatnya sebagai hujah apabila ada mutabi' atau syahidnya. Itu dengan kaedahnya. Hafiz Ibn Hajar kalau dalam kitab dia Taqribut Tahdzib, dia ada tulis di belakang tu, seseorang perawi itu makbulah atau gapo-gapo kau thiqah kau gapo dia ada sebut kedudukan orang tu. Kalau dia kata makbul, maknanya hadis riwayat dia tu kita tak boleh terima kalau selagi tidak ada sokong ni. Hak lain, orang lain hak lah riwayatkan hadis tu serupa dengan dia, selain daripada dia, sama ada daripada sahabat yang sama ataupun daripada sahabat yang lain. Kalau daripada sahabat yang sama, orang panggil mutaba'ah. Kalau daripada sahabat yang lain, orang panggil syahid. Kena ada orang lain setara dengan dia tu, sezaman dengan dia tu, meriwayatkan selain daripada dia. Kena ada. Tak ada. Tak ada. Berapalah seramai-ramai orang Islam ni tak ada. Tu pelik dah tu. Imam Bukhari kata dah, dia ni banyak pelik-pelik ni dalam riwayat dia. Pelik tu ni lah antara hak peliknya.
Sedangkan semua hadis yang dianggap sebagai mutabi' dan syahid bagi hadis ini tidak dapat menguatkannya, kerana di dalam isnad-isnadnya juga terdapat perawi-perawi majhul dan dhaif. Antaranya ialah 3 hadis berikut ini. Hak ni, hak sani, asas dia kita jadikan asas, sebab hak ni dikatakan paling kuat. Ibnu Khuzaimah kata sahih, Syaukani turut dia kata sahih juga. Apa ni seorang dua ya kan. Hak ramai-ramai lagi kata dak, tidak lagu tu. Nak sahih lagu mana kalau perawi dia tidak sahih? Setengah-setengah orang dia kata ni ada dalam sahih Ibnu Khuzaimah. Oh, tak boleh lagu tu. Tak boleh lah bila kata ada dalam sahih Ibnu Khuzaimah, dia sendiri bubuh nama sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban, maka hadis tu dalam dia tu, dalam kitab dia tu semua sahih. Tak boleh. Orang tak akal lagu tu, kaedah tu tak kena. Yang menentukan sahih atau tidak sahih ialah perawi dia tu, dalam sanad dia tu. Ni yang pertama Ibnu Majah dengan isnad yang meriwayatkan katanya. Tu sanad dia. Jadi Ummu Salamah kata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhat hadzal masjid fanada bi'a'la sauti innal masjida la yahillu li junubin wala li haidin. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke pekarangan masjid ini, lalu memengkitkan dengan setinggi-tinggi suaranya bahawa sesungguhnya masjid ini tidak halal kepada orang berjunub dan berhaid. Jelas ke tu? Tu ya? Ada dalam Ibnu Majah ni. Ibnu Majah tu termasuk dalam salah satu sunan sittah, hak sahih di kalangan ahli sunnah. Tapi tak ada ulama kata semua ada dalam kitab tu semua boleh pakai berlaku. Tak ada. Semua kata kita tengok dululah. Bila ditengok tidak begitu. Ni hadis ini dhaif kerana terdapat di dalam isnadnya Abul Khattab Al-Hajari dan Mahduj Adz-Zuhli. Hadis ini juga berpunca daripada Jasrah juga. Jasrah juga di situ ya. Abul Khattab Al-Hajri adalah perawi majhul dan Mahdud Az-Zuhli pula adalah perawi yang sakit, bukan sakit. Sakit itu maksudnya perawi yang hadisnya tidak boleh dijadikan hujah, tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dijadikan i'tibar. Tak boleh langsung. Setara tu perawinya setara tu. Jadi hadis Ibnu Majah ni pun tak boleh pakai juga. Tak boleh. Dhaif. Yang kedua At-Tabarani dan Al-Baihaqi juga dengan isnad masing-masing telah meriwayatkan melalui saluran riwayat yang sama. Tadi supaya atas tu supaya sanad dia dengan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Majah tadi daripada Ummu Salamah juga. Tetapi At-Tabarani mengemukakannya dengan tambahan begini. Hadis tadi ada tambahan sikit. Illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa Fatimah binti Muhammad wa Ali ala bayyantu an tadillu, bermaksud kecuali kepada Nabi. Jadi tak boleh masuk tadi sambung dengan hadis tadi, kecuali kepada Nabi SAW, isteri-isterinya Fatimah binti Muhammad dan Ali. Ketahuilah aku terangkan agar kamu tidak terpesong, kata dia. Yang aku sebut tu takut kamu terpesong. Al-Baihaqi pula mengemukakan dengan tambahan begini, tak serupa gini, illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain ala qad bayyantu lakum al asma alla tadhillu, bermaksud kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan kepada hadis Ibnu Majah tadi, sanad di atas sama. Kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, ketahuilah aku terangkan kepadamu nama-nama itu agar kamu tidak terpesong. Tengok, selain bermasalah daripada segi sanadnya, kedua-dua riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi dengan tambahan seperti yang dibentangkan itu merupakan tambahan oleh golongan Syiah pelampau. Lagi punah selalu masuk demo tu. Ibnu Majah tidak menyebutkan tambahan ini di dalam riwayatnya. Asalnya Ibnu Majah tak ada sebut sekatu ya. Apa tadi? Sekatu. Sedangkan orang sama meriwayatkan.
Apa ada tamu hari gini pula ni? Main mana pula? Demikian kata Ibnul Qayyim di dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud. Nombor 3, hadis nombor 3 yang jadi sokongan ni. Ibnu Hazm meriwayatkan daripada Abdul Wahhab, daripada Atha Al-Khaffaf, daripada Abi Ghaniyah, daripada Ismail, daripada Jasrah binti Dijajah, daripada Ummi Salamah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal masjid haramun ala kulli junub minar rijal wa haidin minan nisa illa Muhammad wa azwajihi wa Ali wa Fatimah." Masjid ini haram kepada setiap orang lelaki yang berjunub dan setiap orang perempuan yang berhaid, kecuali Muhammad, isteri-isterinya, Ali dan Fatimah. Hadis ini juga dhaif kerana di dalam isnadnya terdapat beberapa orang perawi yang dhaif, tak boleh pergi, dan majhul. Imam Ahmad mengatakan Abdul Wahhab adalah perawi yang lemah. Ni Imam Ahmad sendiri. Dan muttarib tu maknanya hadis dia tu tak sekali gini, sekali lagu ni. Kau mana so nak pegang tak tahu. Imam Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, As-Saji dan An-Nasa'i mengatakan dia adalah seorang yang tidak kuat. Tak kuat tu dhaif lah. Ibnu Hazm pula mengatakan dia munkarul hadis. Munkarul hadis maksudnya perawi dhaif. Dia sendiri itu dhaif, yang meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan riwayat perawi thiqah. Dia meriwayatkan hadis tak serupa dengan orang hak kuat. Itulah perawi munkarul hadis. Abu Dawud, Az-Zahabi dan lain-lain mengatakan dia dhaif. Dah ramai gitu kata. Nak lagu mana? Ismail juga perawi latah dia. Menurut Al-Azdi dan Ibnu Hibban adalah perawi munkarul hadis juga. Supaya tadi Ad-Daraqutni dan Ibnul Jauzi mengatakan dia dhaif. Sementara Ibnu Hazm sendiri pula mengatakan dia majhul, tak tahu siapa dia ni. Jadi bagaimana hadis-hadis ini akan menguatkan satu sama lain kalau setiap satu daripadanya adalah dhaif? Sama-sama dhaif berlaku. Kata tak apa ni, ada lah yang kuat. Kuat lagu mana kalau lemah berlaku? Tak boleh, tidak akan jadi kuat. Tak ada satu pun ia kuat. Jadi yang kita gomo tu nak apa? Nak bagi kemudahan, kesenangan kepada orang perempuan. Lepas tu kalau mungkin orang kata apa yang gomo sangat nak suruh orang pakar. Memang apa? Nak suruh pakar lah. Hak mana nak tu? Hak mana nak tu? Tak saya pakar, tak tahu nak mana. Jadi begitu yang paling kuat antaranya ialah hadis yang mula-mula sekali dibentangkan tadi, iaitu hadis Jasrah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Walaupun ada ulama menghukum ia sahih seperti Ibnu Khuzaimah dan Asy-Syaukani, atau hasan seperti Ibnu Al-Qattan Al-Fasi dan Ibnu Sayyidin Nas, tetapi sekian ramai ulama hadis tetap menghukumnya sebagai dhaif seperti telah dijelaskan sebelum ini. Tak lagi, walaupun ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah pun perawi dia. Hukuman terhadap hadis ini sebagai dhaif adalah lebih kuat berdasarkan sesuatu hadis itu dihukum dhaif apabila sanadnya mengandungi perawi dhaif. Jelas sekali hadis-hadis yang tersebut tadi sanadnya memang mengandungi perawi-perawi yang dhaif. Maka tidak ada lagi alasan untuk menghukumnya sahih atau hasan. Dalam masalah ini juga pendapat Bukhari kelihatan lebih munasabah, lebih relevan dengan logik dan jiwa dan semangat kritis masyarakat Islam moden. Kalau nak maju lagu ni, nak berubah. Kalau tak saya berubah, ikut. Kalau nak berubah, orang yang kritis dia tengok kuat ke tidak kuat. Tidak kuat, nak bergawak ke dia? Apa yang gomo? Tak perlu gomo mana. Ia juga boleh lebih menjinakkan masyarakat bukan Islam yang banyak telah terkeliru tentang Islam, dan boleh menarik minat mereka kepada agama Islam.
Kalau hak perempuan tu tengok susah masuk Islam ni. Orang perempuan ni kelas 2. Dalam Islam semua boleh. Payah. Orang lelaki boleh buat pahala banyak mana. Orang perempuan tak boleh. Pendapat Bukhari dalam masalah ini benar-benar mencerminkan kemudahan Islam dan keprihatinannya terhadap semua anggota masyarakat. Di samping itu, ia juga akan membuahkan beberapa hasil, manfaat dan faedah berikut ini. Ambil orang rekah, buat rekah saja. Satu, kita akan nampak gapo kalau kita terima Imam Bukhari. Akan nampak keprihatinan agama Islam terhadap kaum wanita. Dah banyak benar dah dia tak serupa dengan orang. Akak orang perempuan. Orang perempuan boleh ngaji Quran kalau bagi kota. Orang perempuan boleh masuk masjid. Dah banyak lagi lah. Orang lain-lain dulu kita sudah bicara. Jelas nampak dia ni, cara dia nampak orang perempuan lebih kurang sama dengan lelaki. Tuhan boleh. Tidak kata orang lelaki saja yang lebih. Yang kedua, bersangka baik terhadap sifat amanah kalangan lelaki dan perempuan Muslim, terutamanya apabila mereka berada di rumah Allah, iaitu masjid. Kalau kita terima Imam Bukhari, ni duk kata takut fitnah lah, takut selok kain lah dalam masjid. Apa yang dia nampak benda-benda tu dalam masjid? Macamlah orang Islam ni pergi ke masjid tu untuk nak buat benda tu. Sangka baiklah sikit. Sangka baik. Kau pernah sabahnya lagu mana? Orang pergi bukan nak buat maksiat situ. Boleh tahan lagi nak buat lain. Yang ketiga, tanggapan bahawa Islam mengamalkan diskriminasi jantina terhadap kaum wanita akan semakin lenyap. Inilah hak jadi masalah pada ni buat pembebasan wanita ke apa ni, sibuk. Dah kita duduk wih hak tolak. Yang tidak menyelesaikan kekusutan dia. Ya, sebab tu kita kata sama sekarang ni orang kritis. Orang tidak ikut buta gitu, tak sih. Dia tanya apa? Mungkin dia ngaji juga. Mungkin dia pun ada lawyer juga, ada pegawai juga. Jadi dia ngaji cara logik sama. Apa hak ni dia tak boleh faham? Memang boleh faham, tapi orang tak faham. Tak berani. Kau tak tahu dah. Kalau betul, kita tak ada apa. Kalau tak betul ni, mana kita kata tak betul lah Imam Bukhari tu, Imam Ahli Sunnah. Kalau kita kata tak boleh, keluar pendapat beza, tidak bertanggungjawab lah Imam Bukhari duduk ayat benda-benda lah. Kalau begitu. Lepas tu kita duduk nyoh sangat ke hadis dia. Yang keempat, tempat yang lebih selamat untuk wanita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah masjid. Begitulah sepatutnya berlaku pada bila-bila masa sekalipun. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letak perempuan itu di masjid? Apa? Sebab lebih selamat. Itulah tempat yang lebih terpelihara untuk perempuan. Kita kena anggap begitu. Kalau kita kata itu tempat menimbulkan fitnah, apa yang Nabi letak situ? Kalau kita kata apa ya, rumah orang lain tak ajak pergi rumah kau? No. Yalah, keadaan rumah yang sempit, kita kena faham lah keadaan tu. Semasa susah, ada anak pinak, susah. Lepas tu orang yang pergi ni bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun Nabi suruh duduk di serambi masjid tu. Orang panggil sufah, ahlus sufah. Orang lelaki pun ada juga. Dia kawasan lain. Kawasan lain alik nu, perempuan alik ni. Mana hak tu duduk tu tak ada keluarga, tak ada anak beranak, duduk situ nak ngaji dengan Rasulullah, nak belajar apa dia Rasulullah raya. Tetamu mari duduk situ. Senang. Kalau tidak kah? Terima tetamu nak hari lah kalau lagu tu. Ada tetamu nak hari susah. Jadi daripada situlah ada asrama, tempat pengajian. Inilah asrama hak mula-mula dalam sejarah Islam. Perempuan duduk situ. Kita kena buat gitu. Iaitu masjid adalah tempat yang paling selamat. Yang kelima, masjid adalah tempat yang mulia di sisi Allah.
memberi perlindungan kepada wanita di masjid berarti memuliakan mereka. Jangan pula kita kata orang Islam menghina dia, tak cara dia, tak ajak pergi ke rumah. Jangan kita kata lagu tu. Bila Nabi letak dia dalam masjid, masjid tu tempat yang paling mulia, berarti meletakkan dia di tempat yang paling mulia. Dia kena faham gitu. Kalau tidak kita nampak apa ya jadi tak cara ni. Apa dia ada nyakit gapo kustak kau gapo kau takut jakit kau gapo kau. Tak ada. Tak ada gapo. Yang keenam, di sesetengah tempat membawa bersama wanita ke masjid lebih menjamin keselamatan mereka daripada membiarkan mereka berada di dalam kenderaan misalnya, semata-mata kerana mereka datang bulan. Kena fikir juga. Jangan kalau Mekah sekalipun dulu orang duduk cerita tak selamat lah ni pun ni ada gitu, hak jahat ni ada semua mana-mana. Kan ada cerita kan, letak bini dia dalam kereta, dia pergi mana suat lari. Buat lari tu gak. Kalau sana tak jumpa dah. Sebab dia kalau jumpa dia kena berat dia hukum. Jumpa mati mayat. Dalam keadaan tu apa? Tak boleh masuk dalam masjid, suami saja masuk. Dia duduk luar. Kena fikir kata ada kalanya patut mana nak duduk mana luar masjid. Hinonya nampak. Duduk di luar masjid. Kalau ni masuk dalam masjid, patut gapo dia bahaya. Kita kata bahaya dalam masjid, boleh menimbulkan fitnah ke gapo ke. Mana besar fitnah dalam masjid dengan luar. Duduk dalam kereta kita kata. Tapi orang yang kata tak boleh, dia kata kalau setara tu tak boleh duduk dalam kereta lah. Tapi tak boleh juga masuk dalam masjid. Boleh duduk lain lagi. Dia kata tak boleh masuk dalam masjid. Tak boleh masuk ke mana-mana. Sebab boleh duduk lain lagi. Kan susah. Yang ketujuh, menjinakkan wanita dengan masjid yang merupakan pusat sumber ilmu agama kepada masyarakat Islam. Apabila tidak ada sesuatu yang menghalang mereka untuk pergi ke sana, main kotor pun tidak menghalang. Boleh pergi macam ngaji. Ni kalau kita buat masjid ni apa tak pergi ni tau. Sebab apa? Dah tak boleh pergi. Jadi selama mana tinggal tu mengaji, rugi. Jadi peluang yang ada pada mereka untuk mendalami agama sama dengan peluang yang ada pada kaum lelaki. Yang ke-8, orang-orang perempuan yang berhaid juga boleh menjadikan masjid sebagai tempat perhentian dan tempat berehat dalam perjalanan atau pada ketika bermusafir tanpa perlu berpisah dan berada jauh daripada ayah, suami dan lain-lain. Ni hak tu duduk atas masjid, hak ni duduk bawah. Susah. Ni tak perlu berpisah, nak duduk sekali, makan sekali datang. Gimana? Beranak tu lah cerita lah. Tapi ada sahabat Hakim bin Hizam, dia dilahirkan di dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Tapi itu bukan suatu kelebihan di sisi agamanya, beranak dalam masjid ke, beranak dalam Kaabah ke. Tidak, cuma disebutlah perbezaan dia daripada orang lain. Tapi itu bukan suatu kelebihan. Kalau kelebihan pakak pergi belakang. Masa nak beranak tu kan pergi situ dah. Buat pula labor room pula situ dah. Bawa doktor pergi situ, semoga kelebihan dia. Tak boleh. Yang ke-9, dalam keadaan terdesak seperti pada ketika hujan lebat dan sebagainya, orang-orang perempuan yang datang bulan juga boleh berlindung di masjid tanpa ada rasa bersalah atau rasa berdosa. Bayangkan, banyak keadaan tu. Ni nak duduk bawah basah, tak boleh naik. Lepas tu naik ni baru boleh dalam keadaan darurat. Pas darurat dah kan dapat basuh kain. Basuh kain. Tidak darurat, tidak ada demai lagi. Agak susah lah. Kalau naik pun dalam keadaan berasa bersalah. Itulah. Tapi kalau pakai hot ni, tak ada. Tenang je, pergi masuk dengan tenang. Yang ke-10, sesetengah masjid menyediakan bilik-bilik untuk musafir yang bertandang, bilik perpustakaan, ruang makan dan sebagainya.
Kaunter pembayaran zakat juga ada kalanya dibuka di dalam masjid. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, orang-orang perempuan yang sedang berhaid juga berpeluang mengambil manfaat daripada kemudahan-kemudahan yang disediakan di masjid itu, jika ijtihad Imam Bukhari ini diguna pakai. Wallahu a'lam. Jikalah jika ijtihad dia diguna pakai, memangnya tak banyak benar masjid ni orang buat masjid tu tempat kahwin, akad nikah ke apa dah. Tak naik kahwin ni dah. Dia bukan mari kota. Mak pun. Mak pun tak kira siapa pun. Apa boleh naik? Nak akad nikah, macam-macam lah orang buat jamuan makan pun. Setengah-setengah masjid tu dia buat bahagian bawah tu tempat ruang makan. Boleh disewa pula dengan masjid tu. Apa? Lagu mana nak makan? Tak pergi kita. Nah, duduk luar masjid tanah. Luar. Okey, susah tu nampak tu. Kau mana hak susah? Kalau tanya sekarang ni hak mana hak susah? Hak Imam Bukhari kau hak biasa. Padahal dia kalau hak biasa tu kuat sangat, hujah boleh kira. Tak apalah. Ni hujahnya setara tu ya. Setengah-setengah ulama dia kata ada dalil Quran, kata dia. Tak ada. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabil. Hak tu dia pegang. Itu antara pegangan orang yang kata tak boleh orang perempuan mari kota masuk dalam masjid. Kalau ayat Quran hak tu. Tapi hak tu dia sebut tentang orang berjunub, kecuali sekadar lalu saja. Dia kata hak berjunub mana besar, hadas berjunub dengan kadang mari kota besar mari kota lagi. Jadi kalau hak berjunub pun tak boleh, sekadar lalu je bolehnya. Hak mari kota lagilah tak boleh, kata dia. Lagilah hak tu sama dah. Lagilah tak boleh, terai tak ada. Hal ini pula Imam Bukhari ke apa dia kata, yalah dah kau semua ahli tafsir lagu tu. Illa abiri sabil tu mana orang sekadar lalu ya boleh. Kau anggap dia maksud. Berapa ramai riwayat daripada Sayyidina Ali, riwayat daripada Ibnu Abbas, dan ramai lagi mengatakan illa abiri sabil tu mana musafir. Orang musafir tu hak berjunub kalau tak ada air nak mandi pada tayamum saja. Hak tu maksudnya, bukan ada kena mengena dengan masjid. Mana ada sebut masjid situ? Tak ada sebut masjid. Dalam Quran kata la taqrabus salat, jangan kamu hampiri sembahyang. Orang-orang hak kata tak boleh perempuan mari kota ni masuk dalam masjid, dia tak boleh sembahyang tu, tepat sembahyang. Kenapa tepat sembahyang? Sembahyanglah. Kalau dia kata sembahyanglah. Dia kata tepat sembahyang. Jadi tepat sembahyang ni masjid saja kok. Kan lagu tu. Dia kata tempat sembahyang aku. Itu tak boleh dah tu orang panggil pendapat ijtihad. Bukan hak asal ada dalam Quran. Tak ada sebut dalam masjid. Tak ada. Jadi tak kemah juga. Sebab tu kita kata tak kemah. Jadi alik-alik ni pun dia boleh juga pegang dengan hak tu. Itu cerita lain, tu tak ada kena mengena tu dengan orang mari kota tu tak ada. Jadi hak mana lebih mudah? Kalau nak mudah ni, setengah orang kata, dia kata bahawa pilih hak mudah sama dia. Tak tahu dah, bukan kita Imam Bukhari. Imam Bukhari hak pilih hak mudah ni. Baik, kita nak tanya, apa ya demo yang pilih hak payah semua tu apa? Agama suruh ke? Agama suruh ke lagu tu? Sedangkan dalam hadis ada sebut, hadis Aisyah dan ramai lagi sahabat yang lain menyebutkan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah antara dua perkara melainkan dia akan pilih hak lebih mudah. Ni siapa dia? Hak ajar suruh pilih hak mudah. Nabi sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan nak kamu mudah. Dia tidak nak kamu payah. Siapa dia nak mudah? Allah nak mudah. Jadi apa salahnya? Kalau kita ambil hak mudah Allah dan Rasul, apa salah? Kita berasa bersalah tu perasaan je. Perasaan. Cuma kita kata tadi dah biasa dengan hak tu kan. Kita kata bagus makan nasi ni gagah, padahal tak tahu makan nasi tu pun kencing manis juga dah. Dia kata dia tak ada pakai gula mana, tapi buah nasi. Yalah dah tu. Yalah dah tu. Tapi nak berasa lebih macam.
Biar kalau orang mengaji hadis ni dia memang terbuka. Itu bezanya. Beza dengan ngaji fiqh. Saja fiqh mazhab ni, fiqh mazhab ni. Sekadar tu jelah kalau fiqh dia tidak bahada. Kalau mengaji hadis mesti kena faham dah. Apabila bahas kita nampak setengah tadi tu je. Hak ada dalilnya tu je. Hak terang tak ada. Jadi dalam keadaan ni Imam Bukhari tahu apa putusan. Dia tidak kata boleh kau kan. Dia kosong tajuk. Tidur orang perempuan di dalam masjid. Lepas tu panjang bukan main bahas tu. Ikutlah. Ikut mana-mana pun dia hormat pendapat orang lain. Apa? Baru kita nak pergi kepada hadis Lepas tu lagu mana ni pengurusi ni nak terus kau lagi ni kau. Kau nak takut ada jamuan hari ni makan masa je. Boleh lagi? Boleh lagi tak apa. Kita pergi lagi. Memang panjang lah ni. Nak berhenti sekali? Tak apa. Jadi pada tajuk lagi ni lah. Hadis tak masuk lagi. Kita buka pada sahaja. Mana? Tak dengar Tidak solat macam-macam Wajah Sudah nazak Tak dia masih ingat lagi tidak nazak lagi lah maknanya. Ya ada lagi. Kalau dia ingat boleh. Tayamum lah. Tayamum. Tayamum. Jadi setengah-setengah orang kata, dia kata dalam ketua patut cuti lah sembahyang ni. Ada. Hak tu paling molek kita berada dalam keadaan lagu tu. Nyanyi. Patut lagu mana maksudnya? Nyanyi aja tak ingat baca. Masih kena lagi. Ketika dia ingat je lah. Kat molek kalau ada orang duduk tepi dia tu tolong royak tak apa. Muslimin. Macam mana? Bila ada saringan murid apa yang apa dia tu. Dan dua lah. Ada duanya. Masa ada doa itu. Kalau ada doa yang ada doa lain yang tu dia dia dengan ada martabat ada hasan ni. Tapi ada tadi yang boleh buat dia. Restu ilmu tadi kan ada sekarang ni ada kan. Benda tu tidak ada asas itu. Tidak ada asas. Kalau nak kata sunnah tak ada lah betul. Ya kalau nak buat sekadar harus ya paling tinggi pun. Tapi kalau buat sebagai suatu ketetapan takut. Lah bukan jadi mesti pula kan. Sebenarnya restu dah lah. Misalnya saya mengajar ni restu dah lah. Tak kata restu lagi dah. Restu dah lah. Secara tidak langsung begitu dah sebenarnya. Lepas tu kalau ada hak sana yang salah-salah kan ni tak molek tu. Memang hak tu ayalah. Tak patut buat lagu tu lah. Itulah bendanya. Kalau dah benda pintu terbuka, banyak lagi lauk lain-lain yang akan berlaku lah. Kalau tak molek tu. Jadi baik tosah lah sebenarnya. Baik tosah. Dia bagi ijazah, bagi CJ, bagi apa tu restu dah tu. Yalah dah tu. Restu. Jadi tidak perlulah kata restu saat ni, cara saat ni tu tak ada dalam lagu tu. Tak ada. Lain tak ada. Lepas tu masalah hadis tadi, kalau hal dhaif memang dia boleh naik ke situ sekiranya ada mutabik ataupun syahid dia lah.
hak lain. Tapi macam hak ni tak lagi. Sebab madar dia, mana paksi dia, semua giat mana-mana pun ada jasrah tu belaka. Jadi tak akan jadi kuat dengan sebab tu. Sebab dia tu sendiri tu lemah. Lepas tu hak lain tak ada. Kalau ada hak lain, boleh kira juga. Ni tak ada. Jadi tidak jadi hasan li ghairi. Tetap hak ni lagu ni dhaif. Hak hasan li ghairi tu dia kalau ada syahid lah, syahid yang boleh menguatkan sikit sebanyak, iaitu perawi lain lah. Sedangkan ni tidak begitu. Adapun hak Imam Tirmizi kata hasan, dalam kitab dia tu dia ambil kira hak tadi lah, bukan hak lagu ni. Kalau hak lagu ni dah wallah.